Assalamualaikum. Video kali ni aku nak cerita pasal motosikal yang guna tayar 110, 150. Disebabkan ada masalah teknikal, video ni tak ada suara. Jadi aku terpaksa buat voice over. Okey, jom kita tengok first tayar yang aku ada untuk motor 250cc. Tayar yang pertama aku ada Pirelli Rosso Sport. Tayar performance medium compound. Mileage mencecah 10,000 km. 110 depan, 150 belakang. Brand daripada Pirelli. Model yang kedua, Swallow Power Storm XP. Nama pun Power Storm. So tayar ni memang tayar direka khas untuk buangkan air sebanyak mungkin. Tayar ni adalah spek medium compound juga. Jadi untuk kegunaan waktu hujan aku memang suggest gunakan tayar Power Storm ni. Dia ada 110 dan 14. Ada juga 110 dan 150 saiz. Model yang ketiga, Aspira Sportivo 2. Dekat Malaysia ni cuma ada Aspira Sportivo 1, tapi kita import sendiri direct Sportivo 2 untuk kegunaan kawan-kawan yang minat tayar baru ni. Tayar ni spek dia sport touring, medium hard compound. Jadi datang dua saiz, 110 dan 14. Satu lagi saiz 110 dan 150. Jadi kalau siapa-siapa yang nak try tayar brand baru ni yang dapat review baik dekat Indonesia, boleh roger. Okey, model keempat yang kita ada adalah brand pada Maxxis. Jadi ini tak payah diperkenalkan lagi. Saiz yang kita ada ni 110 dan 150. Jadi siapa-siapa nak cari, boleh datang terus kedai. Ini tayar yang ke-5. Swallow Slash. Bunga dia macam bunga daripada Bridgestone Battleac. Semua ramai dah kenal. Tayar dia performance compound. Memang bawah daripada 10,000 kalau aku boleh suggest. Pun kita ada juga saiz 110 dan 140. Tapi kalau nak cari saiz besar pun ada juga, tak ada masalah. 110, 150. Tayar model yang ke-6 daripada Thailand, IRC S99. Tayar ni pun banyak dah review, banyak orang dah test. Sport compound, medium compound, mileage sampai 10,000, 110, 140 saiz. Okay, model yang terakhir kita ada adalah Pirelli Rosso 3. Yang kita tengok awal tadi, Pirelli Rosso Sport. Itu dengan yang ini lagi better. Jadi kalau siapa-siapa nak cari pun kita ada juga tayar ni. 110, 140, 150. Banyak tayar yang kita ada ni. Dekat-dekat 10 biji. Itu aku belum sebut pasal Battleac lagi. Jadi kalau siapa-siapa nak cari tayar, boleh datang terus Petronas Motor Expert Bangi. Beritahu kawan-kawan sekali ya. Jangan lupa.